Hai, apa khabar semua? Dalam video kali ini saya nak kongsikan aplikasi text to speech ataupun daripada teks kepada ucapan ataupun suara yang boleh kita gunakan secara percuma dan terbuka, open source. Yang ini disediakan oleh Qwen ataupun Alibaba Team lah yang menyediakan Qwen LLM tu yang percuma oleh Alibaba Group. So apa yang kita boleh buat adalah kita pergi ke page ini, ke huggingface.co spaces Qwen dash TTS ni. Saya letak link di description. Apa yang anda kena buat adalah sign in terlebih dahulu. Sign in terlebih dahulu ke Hugging Face ni. Kalau tak ada, kena sign up. Masuk dan pergi ke page ini. Dan kita boleh letak teks yang kita nak synthesize ataupun ditukarkan ke dalam bentuk suara. Kita boleh pilih bahasa kita. Setakat ini hanya adalah bahasa-bahasa utama. Kemudian letak sahaja intonasi ataupun gaya yang kita nak. Dan tekan sahaja generate. Dia sama macam aplikasi di luar sana seperti Eleven Labs dan yang semua tu. Cuma yang Eleven Labs semua tu kan kita kena bayar. Yang ni kita boleh guna secara percuma. Yang ni di Hugging Face. Anda juga boleh guna di platform Qwen. Alright, so kita guna yang percuma terlebih dahulu lah kan. So dia akan jana dan kita dengar sama ada betul tak dia punya intonation ni ataupun intonasi dia sama ke tak dengan yang ni. It's in the top drawer. Wait, it's empty? No way, that's impossible. I'm sure I put it there. Cantik kan? Dia memang bukan intonasi biasa-biasa oleh text to speech yang kita macam robotik tu. Yang ni dia ikut perasaan dan intonasi yang kita nak. Dan apa yang kita boleh buat, kita hanya download sahaja dan kita boleh gunakan untuk aplikasi ataupun untuk video kita yang kita nak buat. Okay? Okay, ada satu lagi feature yang ada di sini adalah voice clone. Kita boleh clone suara kita. Kalau di Eleven Labs, kita kena bayar lagi juga. Apa yang kita boleh buat adalah sama ada kita nak drop audio yang kita dah record ataupun kita record secara langsung. Cuma yang penting di sini, apa yang kita upload ataupun apa yang kita record tu sila sertakan transkrip yang betul ya. So dia boleh match lah. So kalau saya letak di sini, saya akan baca yang ni, saya akan record. Dan saya akan tekan record. Hello everyone, today I will be explaining to you how to use Qwen 3 to generate text to speech easily. So dia akan cuba synthesize berdasarkan apa yang kita letak kat sini lah. Kan kalau kita nak play pun boleh. Hello everyone, today I will be explaining to you how to use Qwen 3. Contohlah kan. Dan kita boleh letak target text yang lain pula. Contoh saya nak letak sini. Now, let's see how you can use this for your video production. Contoh ni teks saya tak record Saya just letak teks dan saya letak English, kemudian saya clone. Maksudnya di sini, reference tag di sini membantu dia match dengan suara kita yang dah direkod, kemudian dia akan jana ataupun clone. Kita dengar betul tak suara kita. Now, let's see how you can this for your video production. Cantik kan? Memang sama sebiji macam suara saya. So, kalau nak clone suara anda, boleh gunakan aplikasi ini secara mudah. Selamat mencuba!